Sesiapa yang rasa dosanya banyak, siapa yang rasa dosanya banyak, maka lakukan ibadat ini. Sesiapa yang semayang subuh fi jama'atin, secara berjamaah, habis semayang dia zikir, dia wirid, ataupun duduk dalam majlis ilmu macam ni, ataupun dia baca Quran hatta tatlu'a syamsu, sampai waktu syuruk. Waktu syuruk tuan-tuan tengok 7:22, sampai waktu syuruk. Kemudian dia tunggu untuk semayang sunat 2 rakaat isyraq ataupun duha. Kanat lahu ajru hajjatin wa umrah. Nabi kata dia mendapat pahala seolah-olah mengerjakan haji dan umrah. Tamatan, haji dan umrah yang sempurna. Haji dan umrah yang sempurna, ini Rasulullah sebut, haji dan umrah yang sempurna. Kata para ulama, sesiapa yang rasa dosanya banyak, siapa yang rasa dosanya banyak, maka lakukan ibadat ini. Dia berasa runsing, dia berasa serabut, dia berasa tak ada jalan untuk kehidupan dia, dia berasa tak ada orang yang dia boleh kongsi masalah hidup dia. Ambil 1 hari seminggu, ambil 1 hari sebulan, mai semayang subuh, habis semayang subuh zikir, wirid, baca Quran, dengar kuliah pun tak apa, sampai waktu syuruk tunggu 20 minit, semayang 2 rakaat duha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tulis kepada dia seolah-olah dia mengerjakan haji umrah secara penuh, haji umrah secara sempurna, haji dan umrah secara sempurna.